Kisah ini berlaku 12 tahun yang lalu. Bermula semester pertama aku belajar di salah sebuah universiti di tengah-tengah ibu kota Kuala Lumpur. Hari pertama berjalan seperti biasa, sesi orientasi. Selepas seminggu berada di kem orientasi, aku dan pelajar yang lain ditempatkan di bilik masing-masing. Hostel perempuan ditempatkan di bangunan sebelah bangunan hostel lelaki. Hostel yang aku duduki ini mempunyai 4 tingkat. Bermakna aku ditempatkan tingkat 2 bersama 5 orang rakan-rakan yang baru aku kenali semasa sesi orientasi. Di dalam bilik, aku memilih katil di atas sebelah tingkap berhadapan sebuah pokok besar. Something sikit tentang pokok sebesar lebih pemeluk aku. Tapi, yang aku ingin ceritakan bukan pasal pokok tersebut. Hari kedua aku di kampus. Berjalan seperti biasa dan tiada apa-apa yang berlaku. Cuma, banyak sangat pantang larangnya dari gad lelaki dan gad wanita yang menjaga hostel yang aku duduk ini. Pertama sekali, kami dilarang memijak rumput berbukit di sebelah tangga hostel. Kalau anda ingin tahu, hostel yang aku duduk ini kiranya atas bukit, cuma tidak curam sahaja. Jadi, kenapa gad di situ melarang kami melompat atau melangkah turun dari luar tangga hostel ini? Kerana rumput berbukit ini hampir paras dengan sisi tangga bangunan hostel aku duduk. Sebab kenapa kami selalu lalu arah situ? Kerana laluan itu dekat untuk ke kelas sebenarnya. Jadi, mudah untuk kami ke kelas dan tidak perlu pusing di hadapan untuk melalui jalan berbukit ke atas. Pada mulanya, aku dan pelajar lain fikir mungkin takut kami terjatuh atau tergelincir. Bila difikirkan kembali, tidak mungkinlah kami akan terjatuh. Jika terjatuh sekali pun, mungkin jatuh tergolek je. Itu membuat aku mula berfikir sebabnya. Almaklumlah, aku budak yang jiwanya suka berfikir selagi tidak menjumpai permasalahannya. 2 bulan aku belajar di situ. Di sinilah bermulanya gangguan sedikit demi sedikit kami alami sepanjang berada di hostel ini. Aku ada roommate yang suka sangat membasuh baju tengah-tengah malam. Memang selalu aku lihat dia akan kumpul pakaian dia dan longgok dalam bakul baju yang tidak berbasuh. Cukup longgokkan bajunya sudah meninggi, barulah dia akan membasuh. Aku kalau hendak membasuh pakaian aku hanya akan basuh dalam bilik air yang terletak dalam bilik kami ini sahaja. Pihak universiti memang telah sediakan mesin basuh untuk pelajar hostel. Cuma, mesin tersebut berada di tingkat 4 yang memerlukan kami sebagai pelajar mengumpul duit shilling yang banyak untuk membasuh. Salah sebabnya aku memilih membasuh menggunakan secara manual dengan kudrat tangan aku ini, kerana mesin basuh baju terletak di tingkat atas. Untungnya, pelajar di tingkat atas, tidak untungnya pelajar bilik di bawah seperti aku dan rakan sebilik aku yang terpaksa naik ke tingkat 4 untuk membasuh pakaian kami. Ada beberapa pelajar di bilik sebelah bilik aku. Mereka lebih memilih dobi luar bila ingin keluar makan di luar, barulah mereka akan menggunakan khidmat dobi luar. Berbalik kisah rakan sebilik aku yang suka sangat membasuh di tengah malam. Aku boleh katakan jiwa dia ini sangat kental. Pernah aku tanya rakan aku yang seorang ini, kau tak takut ke basuh tengah-tengah malam macam ni? Tak, aku dah biasa basuh waktu-waktu macam ni. Sambil memasukkan beberapa pakaian kotor ke dalam bakul. Malam itu, aku tidak keluar ikut rakan sebilik aku makan di luar kerana aku ingin menyiapkan assignment aku. Jam menunjukkan 11.30 malam, barulah rakan-rakan sebilik aku balik. Undang-undang dalam hostel yang telah ditetapkan tidak melebihi jam 12 malam berada di luar. Memandangkan ada yang sudah dibuai mimpi, aku pula masih bertileku di hadapan laptop untuk siapkan kerja-kerja aku.
So, rakan sebilik aku yang jiwanya kental ini ingin membasuh bajunya tengah-tengah malam pun bermula. Aku hanya mengerling rakan sebilik aku ini sedang mengumpul pakaiannya yang kotor untuk dibasuh. "Weh, kau nak join aku basuh baju tak?" tegur rakan sebilik aku. Aku berfikir sejenak sambil memandang beberapa helai baju-baju aku dalam bakul. Alang-alang dia ajak aku, basuh je lah sekali dengan dia satu mesin. "Nak tak?" "Hah?" Aku terkejut dari lamunan aku. "Okey, kejap, aku ambil baju-baju kotor aku dulu." Sambil aku slip laptop. Aku dan rakan sebilik aku naik bersama-sama ke tingkat 4. Suasana malam itu dingin. Angin malam menyapa di pipi aku. Aku membetulkan kain tuala aku di atas kepala yang hampir terlurut ke bawah. "Sejuknya malam ni kan?" Aku mula memecah sunyi. Nak hujan kot," kata rakan sebilik aku. Sebaik sahaja, aku melangkah ke ruangan di mana terletaknya mesin basuh berada. Tiba-tiba, aku terasa seram sejuk mula menyinggah di tubuhku. Mungkin sejuk angin malam je ni. Aku cuba menghilangkan kegusaran di hati. Mata aku melilau memandang sekeliling. Dalam hati aku, usah cakap lah, berdebar-debar secara tiba-tiba. Aku memerhati rakan aku memasukkan pakaiannya ke dalam mesin basuh. Dia mencapai bakul pakaian aku, lalu dimasukkan sekali dengan baju-bajunya di dalam mesin basuh. Sambil menunggu mesin basuh selesai membasuh, aku dan rakan sebilik aku masing-masing diam seketika dan hanya kedengaran bunyi mesin basuh di ruang atas ini sahaja berbunyi. Aku mengerling rakan aku di sebelah yang masih memandang arah luar koridor bangunan. Pelik juga bila melihat dia sekadar membisu. Selalu dialah yang selalu ajak aku berbual. Mungkin dia penat kot. Aku cuba positifkan hati aku ini. Jam menunjukkan hampir 1 pagi. Aku dah menguap beberapa kali. Aku menenyih mata aku yang dah berair akibat menguap sebentar tadi. Aku merenung, mesin basuh di hadapan aku masih lagi ligat berputar. Aku memandang rumit aku di sebelah, duduk tegak memandang luar lagi seperti tadi. "Weh, aku nak tidur kejap. Kalau siap basuh, kau kejut aku ya?" Aku memaling rumit aku di sebelah. Aku melangkah menuju arah sofa di hujung sana. Dia sekadar mengangguk tanpa melihat aku. Aku mengerut wajahku memandang dia di sebelah aku. Lantaklah, aku nak tidur sekejap." Untuk seketika, aku sudah terbuai lena. Tiba-tiba aku terjaga, seperti ada yang menepuk bahuku dengan kuat. Aku bangun, membetulkan kedudukan aku di atas sofa. Aku melihat sekeliling. Aku tidak ada sesiapa. Aku menenyeh beberapa kali mata aku. Aku mengurut tengkuk aku yang terasa sengal-sengal akibat tidur di atas sofa tadi. Baru aku teringat sesuatu. Aku memaling, melihat di hujung sana. Mana Minah ni? Mata aku melilau mencari kelibat rumit aku ini. Terus, secara tiba-tiba, bulu roma di lengan aku mula meremang. Aku membebel berbakul-bakul kerana rumit aku tinggalkan aku seorang diri di atas. "Kau siap kejap lagi? Tinggalkan aku di atas sorang-sorang." Sambil aku mengambil baju aku dalam bakul. Sampai sahaja dalam bilik, aku menuju ke arah kati rumit aku. Marah aku sudah tahap maksimum. Aku menerpa ke arah dia dan ingin kejutkannya. "Amboi kau! Sedap-sedap kau dah tidur atas katil, kau tinggal aku di atas ya?" "Hoi, bangunlah. Kenapa kau tinggal aku ke atas sorang-sorang?" Aku menepuk punggungnya. "Hai, tidur mati ke? Dari tadi aku tampar-tampar punggung dia ni tak juga bangun. Okey, tak apa. Esok pagi kau kenalah." Aku bingkas bangun menuju atas katil aku. Keesokan pagi selepas solat subuh, baru aku teringat
baju-baju aku basuh semalam belum aku lipat. Untuk pengetahuan anda, mesin basuh dalam hostel ada 2 jenis. Satu untuk membasuh dan keringkan, satu lagu panaskan baju sehingga kering. Aku mengambil bakul pakaian aku, lalu ingin aku keluarkan untuk lipat. Sebaik sahaja aku pegang baju aku rasa something. Aku cium baju aku. Aik, bau macam baju tak basuh lagi ni. Bukan ke semalam dah basuh? Aku mengerling melihat roommate aku masih tidur lagi. Pagi ini aku tidak ada kelas. Jadi aku lakukan kerja aku. Membasuh semula baju-baju aku ini. Akibat roommate aku tidak basuh sekali baju-baju aku ini. Tengah aku rancak memberus baju aku, terus hati aku berbisik. Semalam bukan ke dia dah masukkan sekali baju-baju aku dalam mesin basuh dengan baju-baju dia? Ya, aku masih tidak dapat berfikir habis sebab aku sendiri nampak roommate aku masukkan baju-baju aku sekali dengan baju dia dalam mesin basuh. Tak apa, kejap lagi aku tanya dia. Aku meneruskan memberus baju aku. Jam menunjukkan 8 pagi. Barulah roommate aku bangun dari tidur. Aku biarkan dia selesaikan rutin paginya dengan membersihkan dirinya untuk ke kelas. Selesai sahaja roommate aku keluar dari bilik air, terus aku panggil dia dekat dengan aku. "Kenapa?" tanya roommate aku ini sambil mengelap rambutnya yang basah. "Semalam, kenapa kau tinggalkan aku sorang-sorang di atas?" aku menyoalnya. "Semalam? Di atas? Maksud kau?" mengerut dahinya. "Semalam kau tak ingat ke kita berdua naik atas basuh baju? Lupa?" Mana ada kita naik atas basuh baju? Tu baju aku masih dalam bakul lagi, ha? Menjuih mulutnya arah bakul bajunya. Aku memandang arah bakul bajunya. Semalam bukan ke dia bawa baju basuh di atas dengan aku? Aku sudah mula tidak sedap hati. "Kau kenapa? Kau okey ke ni?" Roommate aku menegur aku. Aku okey. Lupakanlah apa aku tanya kau tadi." "Kau ni, haish." Terus menuju ke arah almari bajunya. Kalau dia bukan dengan aku semalam, tapi siapa pula dengan aku semalam basuh baju dengan aku? Dan siapa pula yang tampar bahu aku masa aku tengah tidur? Bulu roma di atas tengkok aku sudah mula meremang. Seram sejuk badan aku terasa. Mata aku masih memandang roommate aku dan sesekali aku melihat baju-baju kotornya dalam bakul baju. Dengan siapa aku ikut semalam di atas? Mataku masih memandang bakul baju roommate aku.